warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Deli Syaimani binti Muhammad Karisma. Saya dari kelas 5 MBA. Hari ini saya akan mengkongsikan tentang keistimewaan sahur dan berbuka puasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana memberi kita peluang merasai bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Selawat dan salam kejujuran besar Nabi Muhammad SAW. Rakan-rakan yang saya kasihi, hari ini saya ingin berkongsikan keistimewaan sahur dan berbuka puasa. Sahur ialah makanan dan minum pada waktu awal pagi sebelum masuk waktu subuh bagi orang yang ingin berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa sahur itu ada keberkatan. Keberkatan ialah kebaikan yang banyak dan berpanjangan. Walaupun kita hanya minum seteguk air atau makan sebiji kurma, ia tetap membawa keberkatan jika kita diniatkan kerana Allah. Apabila kita bangun sahur, kita belajar sedisiplin bangun awal dan badan kita lebih cergas untuk belajar di sekolah. Berbuka puasa ia waktu yang paling ditunggu-tunggukan selepas seharian menahan lapar dan dahaga. Akhirnya kita boleh makan dan minum. Waktu berbuka juga adalah waktu doa yang mustajab. Kita boleh berdoa untuk ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Kita dijalankan berbuka secara sederhana dan tidak berbazir. Islam mengajak kita supaya sentiasa bersyukur dan bersederhana. Kesimpulannya, sahur dan berbuka puasa bukan sekadar makan dan minum. Ia adalah waktu yang penuh keberkatan, lahirnya kesahabatan dan perlu untuk kita mengumpul pahala. Dalil utama berbuka puasa adalah mengurangkan apabila masuk waktu maghrib. Berdasarkan hadis, orang-orang itu akan sentiasa berada dan kebaikan selama ia berkerangan berbuka puasa. Semoga kita semua mendapat pahala untuk yang sempurna dan menjadi insan yang bertakwa. Sekian, terima kasih.